Jangan sombong, jangan angkuh tuan-tuan. Kita sebagai pemimpin ni, jangan angkuh sangat. Jangan kita sombong angkuh dengan jawatan yang kita ada tau. Faham? Benda tu sementara je. Nak tunjukkan hebat, power sangat. Nak bagi tahu pada satu dunia lah kot, yang aku ni pegang jawatan yang terbesar sekali dekat negara aku. Tak apa, tak kisah PRN menang ke kalah, aku tetap Perdana Menteri. Sebagai seorang pemimpin, jangan sombong dan jangan angkuh dengan jawatan. Itu semua sementara. Itulah kenyataan ringkas yang dikeluarkan seorang TikTokers apabila individu ini mengulas mengenai satu kenyataan tular dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kempen bersama program Kita Gen Madani X Anak Muda di Bukit Batu Kulai tempoh hari. Menerusi video berdurasi 2 minit 50 saat itu, individu ini mendedahkan daripada kenyataan tersebut boleh dilihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak kisah dengan nasib rakyat di negeri berkenaan kerana menang atau kalah beliau tetap menjadi Perdana Menteri. Dengarkan penjelasan individu itu di sini. Tak kisah PRN menang ke kalah, aku tetap Perdana Menteri. Sombongnya, sombong sungguh. Tapi tak apa pun, kita faham bila keluar mesej macam tu maksudnya apa tuan-tuan, ya? Mesej dia mudah je, nak menunjukkan bahawa PRN negeri ni tak menjadi satu benda yang dititik beratkan pun sebenarnya. Maksudnya puak-puak ni tak kisah pun kalau dapat mentadbir negeri atau tidak. Mereka tak peduli pun, faham? Okey, faham tak ni? Ya? Sedar tak ni? Kita ni kalau fikir kisah pasal rakyat, kita nak menang tau, faham? Supaya dengan kemenangan tu kita boleh ubah nasib negeri tu, faham tak? Kalau kau cakap menang pun tak apa, kalah pun tak apa, peduli apa aku. Yang penting aku masih pegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Faham tak? Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia tak peduli pun pasal nasib rakyat negeri tu. Faham tak? Itu mesej yang cuba nak disampaikan. He just don't care. Jelas? Yang penting negara ni aku punya. Tapi janganlah sombong sangat tuan-tuan. Janganlah sombong angkuh sangat ayat dia tu. Ya? Kalau aku kalah pun aku tetap Perdana Menteri. Kalau aku menang pun aku tetap Perdana Menteri. So winning or losing means nothing to me. Faham? So saya nak tanya ni, sebagai rakyat negeri tu, anda nak pilih pemimpin yang mana satu? Yang bersungguh-sungguh nak menang dekat negeri tu supaya dapat membantu rakyat negeri tu, mengubah nasib negeri tu? Ataupun anda nak pilih pemimpin yang sekadar mencukupkan kota je? Faham? Cukup sekadar bertanding macam tu je. Saya nak tanya je lah. Tak apalah, saya pun malas cakap lebih-lebih, kan? Kadang ada si ceplos-ceplos cakap pula, habis tu kalau dah betul-betul fikirkan rakyat, kenapa bubarkan dua negeri? Kan? Kalau betul fikir pasal rakyat apa semua, tak payahlah bubarkan dua negeri. Takbir je lah sampai habis ni tempoh. Dah sampai had limit pun, faham tak ni? Dah sampai tempohnya pun untuk buat PRN, faham? Kalau nak tunggu buat sekali agung dengan PRU sampai ke sudah, even nanti PRU yang akan datang ni pun, tunggulah. Akan buat waktu bila tau? Waktu dia orang rasa macam dia orang boleh menang. Sama je, kerajaan persekutuan ke kerajaan negeri pun sama. Mereka akan bubarkan DUN dan bubarkan ni parlimen ni based on waktu di mana mereka rasakan mereka ada potensi untuk menang. Faham? So kalau persekutuan nak salahkan kerajaan negeri pun tak boleh sebenarnya, kerana engkau pun buat benda yang sama. Faham tak? Paling tidak pun janganlah sombong sangat. Janganlah, ya? Jawatan yang kau pegang tu pun bukan sebab menang majoriti tau. Faham? Itu pun nasib baik UMNO nak join sekali, faham? Untuk create kerajaan perpaduan. Kalau tak, jangan harap kau jadi PM. Faham tak? Tu je lah tuan-tuan. Jangan sombong. Jangan sombong. Faham? Dan macam Fir'aun lah.